I bagi ucapan khas malam ni birthday I untuk I punya TikTok viewers. Thank you all. Okay. Cakap dengan audience sorry sekejap macam kau tu cakap seorang macam ala-ala cakap seorang lah okay terima kasih sekarang I punya tak terbalik dah thank you okay. Thank you. Cikgu order cikgu baru order fish and chip cikgu sampai sorry okay I mudahkan dengan ucapan birthday kita birthday I lah I birthday boy tonight I cerita pasal birthday sekejap tak nampak ke jalan sibuk jangan sibuk kita berada di kawasan yang sangat sibuk sekarang di Batu Buruk sekarang ni okay, ucapan saya pada malam ini hari lahir saya yang ke-63 tahun Ahad 4 Januari 2026 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam tahun baru 2026. Alhamdulillah pada hari ini 4 Januari 2026 dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah SWT saya menyambut usia ke-63 tahun. Satu usia yang sangat besar maknanya dalam kehidupan saya sebagai seorang Muslim. Okey. Usia ini mengingatkan saya kepada usia penamat kehidupan Rasulullah SAW di dunia 63 tahun, bukan untuk dibandingkan tetapi untuk bermuhasabah jika pada usia ini Rasulullah SAW telah menyempurnakan amanah risalah, maka pada usia inilah juga saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah amanah yang telah saya tunaikan, apakah kebenaran yang telah saya pertahankan, dan apakah manfaat yang telah saya tinggalkan kepada manusia lain. Sorry, baju I lupa. Hari lahir bukan sekadar tentang pertambahan umur, ia adalah peringatan tentang dekatnya pertemuan dengan Allah, tentang masa yang semakin singkat dan tentang keperluan untuk hidup dengan lebih jujur, lebih adil dan lebih bertanggungjawab. Terima kasih yang bersara Dr. Join kita. Tahun 2025 telah mengajar kita semua tentang derita, tentang kezaliman dan kesabaran, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang tertindas seperti di Palestin dan di banyak tempat lain di dunia. Namun tahun 2026 ini saya memilih untuk melangkah dengan iman yang lebih matang, doa yang lebih jernih dan keazaman untuk terus berdiri di pihak kebenaran. Sebagai seorang Muslim, saya telah diajar bahawa hidup ini bukan untuk kemegahan, tetapi untuk pengabdian, bukan untuk kepentingan diri tetapi untuk rahmat kepada seluruh alam. Pada usia ke-63 ini juga doa saya sederhana tetapi insya-Allah mendalam.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika umurku telah panjang, maka berkatilah ia. Jika amalku masih sedikit, maka terimalah yang ikhlas. Jika langkahku masih jauh dari sempurna, maka luruskanlah ia. Semoga Allah Taala mengurniakan kepada kita semua umur yang diberkati, hati yang tenang, akal yang waras, lidah yang benar dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran walau tidak popular. Saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang sentiasa mendoakan, yang menyokong dan yang bersama saya. Setiap doa itu adalah kekuatan dan setiap niat baik itu Allah akan nilai, insya-Allah. Akhir kata, saya mengajak semua untuk melangkah ke tahun 2026 dengan kesedaran bahawa hidup ini adalah amanah dan usia ini adalah peringatan. Selamat Tahun Baru 2026 semua, dan terima kasih kerana bersama-sama saya pada hari lahir saya yang ke-63, bukan 36, yang ke-63, bukan sebagai kebanggaan tetapi sebagai muhasabah dan tekad untuk penutup kehidupan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Okey, nanti saya akan postkan ucapan saja 10 minit, kurang daripada 10 minit, mungkin 2-3 minit itu I akan buat ucapan saja. Nantilah dekat office I buat ucapan, ataupun lepas I balik birthday dinner ni baru I buat rakaman. So I start pukul berapa tadi, I check balik. Birthday dinner ni 1 jam je. I budget ada 99 orang penonton. So kita ada 15 minit lagi untuk sama-sama. Okay, I let go je 9 minit. I nak potong kek sekarang, nak bagi dekat orang. Okay, I buka happy birthday ni dulu. Dok center, okey. Dok sang besar. Dok sang besar. Tak apa. Cikgu saya buat antara rapikan cikgu Just put here for example. This here.
Balik bajet je. iPhone makan sendiri. Okey. Okey, ada 10 minit lagi you all. Terima kasih you all. Ada 10 minit. Tapi 10:30 baru I dapat reach home. Balik mana betul? Dua bridge. Betul? Lalu jalan luar lah. Dua bridge. Ada lalu jalan utuh ha. Ada. Ada lalu tu dah. Okay, I suruh makan sendiri. I punya birthday cake. Birthday cake I strawberry cake you all sedap. Roller dengan rambut dalam meja. Siap orang. Tak ada nilai part ada juga. Tak ambil kesejak tu. Niaga rasa ada. Ambil pasang, ada suruh. Ya. Betul lah. Well, you have to stand by lah. Sekarang dah penuh. Tu Golden Cafe penuh. All table full you all. Ramai orang you all. Ha? Live. Selamat datang ke Terengganu. Sedap tau kek ni. Biasa bawa kek coklat tau. Dia punya strawberry. Tapi kok dah makan dia. Dah bagi wall dancer. Okey pula tapi kadang I tuan makan ada jamaah juga makan kat Primula. Usuk kosong, tak lama katanya. Tak lama. Lepas tu I panggil tu, bukan apa, sorry kata nak, bukan nak complain je, ni for your own akan datang ni tau. Bau Suhan. Apa ni kek? Apa mula? Tahu lah, zaman masa dia dapat free apa tak apalah, cabut-cabut tuah dah, dah ajak kan. Lepas tu tau, just nak cover tau. Pujuk kita, buat mari nak tanda makanan lain. Dia tu order benda lain, kata nak ni. Dia buat orang ni ais kering ke benda gitu lah. Lama. Ikan ni dia berapa? Mana? Dauri. Kan? Dauri. Daun kan? Dah, I pun sini. Kampung tau ke Dauri. Kita tak apa ada sini. Bukan ikan duri. Bukan Dauri. Ikan duri tak boleh buat, tak boleh fresh and cheap kan? Ni ya, sekarang you tahu laku ikan dia. Dulu dia ada harga tu. Haruan tasik. You nak dengar? Ha? Haruan tasik. Haruan kasih. Haruan, ikan haruan. Tapi haruan tasik. Haruan kasih. Tapi dia bukan dalam sawah, dalam ni, dia laut punya. Dia kau kena besar ni. Sekarang orang naik ke pasar, book by the hotel. Isi dia sedap. Dia memekar itu keping-keping. Ada banyak yang I buat yang buat saham yang di Jantik ni, ada ikan tu. Tapi ikan yang nama dia lain lah kan. I tak ingat masa I buat dah tu. Tak kita orang ganyong panggil haruan tasik ada mana. Ada ingat nama. Tapi ni dia ada apa? Scientific name dia. Macam haruan tasik dia. Ada scientific name dia. Kita ikut mana kita asal panggil haruan tasik. Dia very nice, mai orang je buat. Sedap isi dan mekar. Macam ikan yang ikan sturgeon tu memang isi dia makan. Tu ambil telur caca yang tu. Yang tu ikan sturgeon tu I ingatlah nama. Ya.
Ada sebentar je. Sedap tu kita baking cor dia mau. Kayak harga mana tu? Kayak last Saturday jumpa dia. Rumah? Dia duduk selepek setiap hari duduk selepek atas dambek ni. Ya ke? Rumah dia banjir pun ni. Dia pergi mana dia? Duduk pergi mana dia? Jumpa kat pasar. Ha. Pasar kan air nak Pasar ni? anak murid tu guru taluh tu kan. Jadi kita kumpul lah macam baru ni ada orang anak cucu kan. Anak saudara Tok Guru I tu ada mimpi Tok Guru tu. Lepas tu mas dia Tok Guru I pesan kat I kalau macam ada bau dia bau wangi tau. Tok Guru I ni bau dia kalau hari-hari dia baca wangi serbuk ni. Tubuh dia masa nak mati pun wangi, tubuh dia bau wangi. Dia bau wangi. Kalau anak cerita kat you kalau takut dia cakap I nawak tapi bukan semua orang yang dapat bau. Anak murid dia je dapat bau. Cik kat ayah tu, tak ikut kat ayah tu, benda dia tu. Nama dia Rukiah kan? Kamaria tu tahulah kalau pada hari Sabtu lepas tu jumpa dengan dia semua anak murid dia mari semua mari semua. Ada anak dia seorang tu mati dah. Dua orang mati. Cikgu gemuk tu tak ingat nama dia. Cikgu kemarin tu ingat cikgu tu mati dah. Lepas tu bawah ni Hatta tu mati. Muti pada ni Hatta tu mati. Dia mati sebab sakit. Dia ada masuk sakit dah. Sakit macam kan leukemia macam adalah macam something lah macam itu mati bawah ni. Kecuali hak mati tu je tak ada mari. Lepas kita balik sejam tu ada anak murid tu Syed tu dia selalu ngaji mari tiap minggu mari ngaji tu. Tapi untuk Guru Han tu kapok kat Han kalau dia nak mari ngaji boleh mari hari Senin malam Khamis. Isnin hari Ahad malam Senin dan hari Khamis dia nak main ngaji pasal tu boleh dia kata tu saya maksud mau ngaji tapi hang ai bisi lagi pun malam tak baik dan malu tu dia kan. Tapi pernah dia pada mati tu bau wangi dia tu mari pada ai baca hak dia ajar tu mari pada bilik ai tu. Orangnya ada orang bau sama kok. Sama bau dia tu mari di tu dia kata kalau bau dia mari dia suruh selawat 1000 kali. Selawat Nabi 1000 kali. Dia suruh selawat Nabi 1000 kali. Oh dia boleh jalan. Gayah. Dia akan ibarat sultan kampung. Kau dance apa? Pagar royal. Apa kata mungkin kempong betul habis nak keluar kan pakai tudung mereka lasik kan. Tapi dia makan kita dah akan kita sup pun buat akal pun. Cikgu dia gemuk dia ni. Asal dia pun lama dia jalan kalimah dia. Gemuk. Itu aja. Lagi omong dia. Itu aja mak suku dia. Kita ada 2 minit lagi yo. Anak suku dia dah. Anak dia tu tak mau pergi Instagram apa. Kamariah tu. Macam anak dia panggil dia sulung. Siapa? Kamariah. Kamariah tu kalau saudara dia panggil dia sulung. Long. Kita ada lagi 2 minit nanti I akan offkan live ni. Okey. I belum habis lagi update. Line teruk ke? Live we end in 4, 5. Apa ya? Pasu kat dah. Inactivity during your current line. Complete the verification to continue your current line.
I 2 minit lagi, ya Allah. Dia suruh I makan puzzle ni, ya Allah. Kacau lah. Dia suruh masuk puzzle ni kat sini. Masuk mana? Dia lari, ya. Okay. Okay, I almost done. Okay. Yeah. Okay. How of my hair? Okay tak? I saja buat ni apa alam ni Leonardo DiCaprio. Ala betul Leonardo DiCaprio nak masa zaman dulu ya. Pada dah ketus sekarang ni rambut dia tak tahu. Saham dia bagi kat dia pilih baju t-shirt ni betul macam kalau I beli 5 I dapat harga murah daripada beli lagi 5. So I dapat lah. So I dapat. So I get the opportunity lah. Dia gini, dia macam kalau you tapi dia bukan ambil semua orang, bukan accept dia semua orang sebagai ahli saham dia. Macam I bayar 350, so I get 1,000 within 43 days. Macam tu. So I nak explain kat dia pun, dia pandai lah dia. Lepas tu lembab kan. Dia kan dah tutup dah. Sekarang next year Julai baru dibuka balik. So within 3 months tu dia pay without fail. Lepas tu kapal dia off dah. Lepas tu orang Sarawak tu orang dia kat Sarawak tu establish lah, ramai lah orang. Tu tutup dah. Dia bukan dia cannot afford to pay orang kan. Jadi macam I ni dia umur I dah lebih dah 60 dah. So dia nak tawarkan kerja, dia ada 40 chance for work untuk company. Macam I tak boleh accept I sebab I dah 60 over. Kalau I 55 boleh lah nak kerja dengan company ni. Jadi untuk megang saham tu setakat tu je. Terima kasih. Sama. Salam kata orang InsyaAllah. Okey. Nanti jumpa lagi Okey, jumpa lagi. Anak dia balik teacher sir. Dia kerja mana? Ha? Dia kerja mana? Kiri. Oh, sini. Okey ya. So I akan buat ucapan I buat rakaman je lah ucapan. So sekarang I kena end live dah. I think the time is already limited already. Done already. So why not you tap screen sampai 100 je. Okay, that's all. Ni cake birthday I dah ditanya. So I just leave for this cake lah. I tinggal atas table ni lah untuk wallens lah. Bukan leftover lah, it's not leftover. Nanti. Banyak I tiket apa? Okay, I end lah dulu ya. Terima kasih. Bye bye you all. Jumpa lagi.
Kita tengok N lah dia tebik gini. N lah dia kiri. Dekat tebik gini. Congratulations. 145 like. 105 viewers. Okay lah, not bad ya. Kan? Follow. You are mari tadi. You rakam you all. Ya. Apa kat dia kau? You suruh ajak dia semua kan? Apa kat dia? Tak, dia tahu je. Then poster. How you Mana buat like apa it? ni? Apa? AI mana buat? Cuba masuk kelas ke Ha? belajar try and error. I belajar gini je. Ya. Ada masa ada mood I belajar lah. I buat lah. Excellent. Okay, Darren. Darren, cikgu. Ha? Darren, how? Congratulations.